dan di Gaza. Saya update cepat pantas untuk tuan-tuan. Dan tuan-tuan dengar dengan baik supaya mereka yang masuk sekarang ni 1,700 atau mungkin sekali saya mulakan lebih. Supaya yang belakang, kalau tuan-tuan tanya soalan, bantulah orang yang belakang yang lewat masuk, sebab kita sentiasa mengalami masalah. Kita tak ada rakan yang tetap masuk secara konsisten waktu kita mula pukul 9. Jadi kebanyakan masuk kerana tag screen. Itu lagi banyak tuan-tuan tag screen. Bagi mereka yang berada, yang dah ada notifikasi macam tuan-tuan, memang pukul 9 akan masuk. Yang kemudiannya yang akan menjadi rumit adalah mereka yang masuk kerana tap screen. Jadi kebanyakan akan bertanya soalan yang kemudiannya merugi tuan-tuan 1,800 orang yang dah follow daripada awal. Okey, jangan tanya pasal selamat. Jangan risau, malam esok dia akan bersiaran dengan Cikgu Jo Satun. Mengembalikan kisah sama ada sah masih ada ataupun tidak cintanya pada pembuat laksa di Satun. Besok Cikgu Jo setuju untuk bersiaran dengan Selamat Asrin. Dan Selamat pula tak boleh bergerak hari ni kerana basikal dia bocor lagi. Jadi besok kena hantar rescue, tayar spare dia dah ada. Jadi rescue kena pergi ke rumah aman dan pasangkan tayar. Untuk bawa dia datang ke Jari Stream, bagi bolehkan dia bersama dengan Cikgu Jo. Walaupun dia tak nak jumpa Cikgu Jo sebab Cikgu Jo kata dia menipu dia dalam hal sah. So malam ni jangan tanya pasal Selamat, besok masuk je lah. Okay, saya update tuan-tuan. Harga minyak hari ini turun kira-kira 1%, iaitu kepada paras 88.44 ataupun $89.07 USD per barrel berbanding semalam 90.44 adalah kerana satu peristiwa saja, iaitu rundingan damai yang sedang berjalan di Pakistan, di mana Pakistan wali melalui Asim Munir bergabung dengan wakil daripada Qatar Ali Tawadi, dan kemudian bergabung melalui Badar Abdul Hadi wakil daripada Mesir, Menteri Luar Mesir, diikuti oleh Menteri Luar Oman Abdul Badar juga, tapi dia adalah Abdul Sadi. Dan juga dengan Iraq juga menghantar Perdana Menteri dia sebagai pemerhati, kerana Iraq juga berminat dan juga mahu menjadi sebahagian daripada rundingan ini. Maka Perdana Menteri Iraq yang baru Ali Al-Zaidi juga telah berada di Pakistan hari ini, di Islamabad. Kesan daripada berita mengenai rundingan di antara wakil Iran yang diketuai oleh Menteri Luar dia kali ini, Muhammad Khabib Balidah tak turun, dia hanya hantar Menteri Luar Abbas Arachi. Dan kita tak pasti siapa wakil Amerika yang akan turun, kerana Amerika tidak menyatakan sama ada mereka menghantar perunding kanan Jared Kushner ataupun Steve Witkoff. Tetapi kita boleh sahkan kerana sebelum tu Sekuritari Negara Amerika pada 24 jam yang lalu Marco Rubio mengesahkan bahawa Amerika akan menyertai rundingan ini. Tapi isi rundingan sangatlah rahsia. Dengan rundingan yang diatur oleh Qatar, Pakistan, Mesir dan Oman, dan sekarang dibantu oleh Iraq, kerana Iraq adalah sebuah kerajaan Syiah Iraq yang boleh berkomunikasi dengan Iran di atas semangat bahawa mereka sama-sama Syiah. Dan kedua, kerajaan Ali Al-Zaidi juga dianggap sebagai kerajaan yang mesra kepada Tehran. Tapi Ali Al-Zaidi mengesahkan dia akan duduk dalam meja yang berasingan bertimpat negara perunding asal yang membawa ceasefire di Stockholm pada 17 hari bulan Jun 2026 masih kekal. Dia sebut lagi Ali At-Tawadi yang akan mewakili Qatar, Asim Munir yang akan mewakili Pakistan, Badar Abdul Hadi mewakili Mesir, manakala Abdul Badi akan mewakili Oman. Manakala Ali Zaidi mengesahkan dia akan berjumpa asing juga di Islamabad untuk menyelesaikan supaya rundingan ceasefire ni 10 hari. Minta serangan dihentikan selama 10 hari. Kalau ikut rundingan MOU yang telah pun Iran kata gone, dia tak nak lagi balik pada MOU 17 hari bulan Jun 2026 yang ada 14 perkara ni. MOU yang ada 14 perkara ni. Yang mana yang kami bulatkan iaitu perkara yang kelima yang menjadi krusial, siapa yang mengetuai kebenaran menggunakan Selat Hormuz yang ada pertindihan, di mana Amerika mengatakan semua kapal layak melaluinya. Iran kata kapal yang hanya memohon kebenaran dia akan layak melalui Selat Hormuz. Ini punca di mana Iran menembak kapal-kapal yang lalu yang tidak meminta kebenaran daripada Iran. Bermula dengan 2 kapal milik Qatar dan 1 kapal milik Saudi, dan hari ini ditembak lagi 2 kapal yang disahkan kedua kapal terbakar dan mengalami kerosakan hingga tak boleh berlayar. Jadi dengan perkara 5 ni yang menjadi kontroversial. Jadi rundingan ceasefire 10 hari. Sama ada berjaya atau tidak, besok baru saya boleh laporkan kerana rundingan sedang berjalan hari ini. Oleh kerana berita rundingan ni sampai,
Kemudian pihak industri yang menyambut baik dengan memberi respon. Satu adalah kepada penurunan harga minyak di antara 88.40 dolar USD per barrel kepada 89.07 per barrel. Ini angka yang ada dalam range hari ini, turun 90.44 dolar USD semalam. Kalau tuan-tuan lihat, kemungkinan rundingan ni untuk gagal adalah tinggi. Tetapi pentingnya adalah kerana negara-negara yang terlibat dalam rundingan ini mahukan isu Selat Hormuz diselesaikan sebagai isu asas dahulu, iaitu kapal-kapal selamat keluar dan masuk daripada Selat Hormuz. Satu adalah bagi mengelakkan kebekalan minyak dunia terjejas, kerana ini adalah kawasan yang mengeluarkan 20% minyak, 25% gas LNG dan 25% baja, keperluan baja pertanian dunia. Apa yang jadikan rundingan ini jadi lebih penting adalah kerana nak mengelakkan berlaku perang saudara. Ini saudara tengok yang baru. Baik. Sekarang ni semua orang bercakap mengenai Selat Hormuz ni. Jadi minyak daripada Kuwait, daripada Iraq, daripada Bahrain, daripada Qatar ni akan lalu Selat Hormuz yang ada sekarang. Jadi kegunaan laluan selat ni adalah kepada 6 negara termasuk Bahrain. Adalah 6 negara. Ini adalah kawasan yang membekalkan 20% minyak dunia, 25% gas LNG dan 25% baja. Baik, digunakan oleh negara-negara yang ada di pesisir. Dan dalam kawasan ini akan terlibat, ini adalah kawasan baru yang hari ini akan mula berperang. Kalau tuan-tuan lihat, ni adalah kawasan baru dipanggil Bab al-Mandab, di mana kalau tuan-tuan nampak ada satu lagi teluk. Tetapi teluk ni semua jatuh di dalam wilayah Arab Saudi, di mana ada 3 pelabuhan, iaitu dipanggil sebagai Port Duba, Port Yanbu dan juga Port Jeddah. Di mana dalam Port Yanbu ni saja 4.5 juta tong minyak dikeluarkan sehari melalui selat ni. Dan selat ni pula jatuh betul-betul di kalangan Yaman, pejuang Houthi Yaman pro Iran. Oleh kerana Houthi telah mengumumkan mereka berperang secara terbuka dengan Arab Saudi, di mana ada laporan mengatakan kedua-dua pihak mula berbalas tembakan peluru, menjadikan perang yang bermula pada 2012 hingga berakhir 2023, 11 tahun perang itu kemungkinan akan menjalar lagi di kawasan ini. Dan ini menghalang Arab Saudi keluar minyak di kawasan ini dan menghalang Arab Saudi keluar minyak daripada kawasan ini. Dan ini adalah 4.7 juta tong minyak yang membekalkan 7% keperluan minyak dunia. Berarti sekiranya rundingan di Pakistan hari ini gagal dan kemudiannya Iran kembali dan meminta proksi mereka menembak semua kapal-kapal Arab Saudi yang keluar daripada 3 pelabuhan, tapi yang bawa minyak daripada Port Yanbu melalui kawasan ini, dunia akan mengalami satu lagi kesempitan minyak, menjadikan total 27% minyak akan terjejas. Kerana dalam bahagian ini 20% yang kita bincangkan sekarang, di mana harga minyak telah mencapai lonjakan daripada 70 ke 73 dolar USD sebelum perang kepada capai pernah 126 dolar USD. Dan sekarang berada pada paras hampir 90 dolar USD. Berarti sekiranya rundingan di Pakistan ini tak selesai, dia bukan saja memburukkan lagi Selat Hormuz, dia akan memburuk juga Mea Al-Mandab ataupun dipanggil pintu keluar ke dalam Laut Merah yang juga membekalkan minyak Saudi saja. Sebab dalam peta ini adalah tanah Saudi. Jadi Saudi je yang pakai Laut Merah untuk keluar. Manakala ini membabitkan 6 negara pengeluar minyak yang menggunakan Selat Hormuz. Kerana kebetulan kedua-dua selat ini mempunyai kepentingan, kerana selat ini dikawal oleh Houthi. Berarti dunia akan mengalami lonjakan harga yang lebih teruk sekiranya rundingan di Pakistan ini gagal. Berarti macam ni tuan-tuan. Kalau rundingan di Pakistan gagal, berarti Iran akan menggunakan kuasanya menembak ataupun melarang ataupun menutup Selat Hormuz. Dan kalau rundingan hari ini gagal juga, Iran akan memberi lampu merah, lampu hijau kepada pasukan penyokong mereka Houthi untuk menembak semua kapal-kapal Arab Saudi yang membawa minyak yang keluar melalui Bab al-Mandab ataupun melalui Laut Merah. Menjadikan dua pintu ni akan menjadikan 27% bekalan minyak global akan terjejas. Dan perang ini akan menjadi lebih besar. Kenapa? Kerana apabila Iran memberi lampu hijau kepada pasukan Houthi pemisahan untuk menyerang Bab al-Mandab ataupun laluan, Arab Saudi akan menyokong government of the day untuk melancarkan perang saudara. Kerana tuan-tuan kena ingat, Yaman ni dibahagi dua. Kerajaan semasa Yaman Sunni disokong oleh Arab Saudi. Wilayah yang mengawal pintu Laut Merah ni dikawal oleh orang Houthi yang disokong oleh Iran. Berarti perang ini akan menjadi di mana sekiranya Iran memberi lampu hijau kepada orang Houthi untuk menyerang kapal-kapal Saudi, Saudi akan membekalkan senjata kepada government of the day untuk melancarkan perang ke atas orang Yaman dan mengulangi kembali perang yang sangat panjang di Yaman. Bermula pada tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2023. Dan dengan adanya keadaan yang tuan-tuan dah faham,
Berarti salah satu perkara yang paling dijaga dalam rundingan di Pakistan hari ini, yang mana Qatar, Pakistan, Mesir dan Oman sedang memainkan peranan, dia bukan saja nak menyelesaikan keadaan di Selat Hormuz, dia boleh menyebabkan dua lagi perkara berlaku. Satu adalah 7% ataupun 4.5 juta tong minyak yang keluar daripada Bab Al-Mandab akan terjejas, menjadikan harga minyak melambung lagi tinggi. Yang kedua yang kita bimbangkan adalah satu perang langsung di antara Houthi dan Arab Saudi yang berlanjut selama 11 tahun sebelum didamaikan dalam perjanjian di antara Iran dan Saudi oleh China pada Mei 2023 akan dipanjangkan dan kena perang saudara pula, kerana apabila Saudi merasakan Houthi mengancam ekspor minyak mereka kerana mereka dah dilumpuhkan di Selat Hormuz kerana perang Selat Hormuz oleh Iran, dan mereka akan dilumpuhkan pula oleh minyak mereka yang keluar daripada Laut Merah oleh Houthi. Dan perang ni akan mencetuskan, satu adalah Houthi akan berperang langsung dengan Arab Saudi. Yang kedua yang paling kita bimbang adalah kembali kepada titik perang Sunni dan Syiah. Walaupun disebut sebagai perang mazhab kerana kebetulan yang memerintah government of the day di Hadramaut adalah orang Sunni, yang menjadi pemerintah otonomi secara rampasan kuasa di bahagian Sana'a adalah orang-orang Houthi Syiah. Nanti pakaian perang ni akan ditranslate oleh kita sebagai perang mazhab, walaupun kedua-dua adalah perang geopolitik kerana Houthi menolong Iran, berikutan Amerika menyerang Iran secara bertubi-tubi. Manakala Arab Saudi membantu kerajaan hari ini yang memerintah Yaman adalah untuk mengekang Houthi daripada mengganggu 4.7 juta tong minyak dia keluar daripada Laut Merah. Jadi apa yang berada di Pakistan sekarang adalah titik yang penting. Satu adalah sama ada boleh selesai Selat Hormuz, dan kalau tak selesai Selat Hormuz, perang ini merebak ke Laut Merah. Dan ini menjadikan salah satu perang yang ke depan yang paling besar ada kembali berdebat di kalangan mereka yang akan melihat bukan faktor geopolitik. Kerana di Malaysia dan di negara-negara yang lain, dia akan lihat perang ni perang sentimen. Dia akan memburukkan lagi hubungan Sunni dan Syiah dengan menganggap bahawa mereka yang berperang mewakili kerajaan Hadramaut Sunni dan mereka yang menjadi pejuang Houthi yang kebetulan Syiah adalah sebagai satu perang mazhab. Padahal sumber telah menunjukkan ini adalah perang geopolitik, di mana Houthi membantu Iran di tengah-tengah Amerika sedang mengebom Iran. Rancangan Houthi adalah melumpuhkan lagi bekalan minyak dunia bagi menekan dunia untuk menekan Amerika. Berarti peranan yang Houthi mainkan adalah menekan dunia dengan mengurangkan pengeluaran minyak untuk dunia menekan Amerika supaya menghentikan serangan ke atas Iran. Secara geopolitik besar, orang faham ini keadaan dia. Tapi di Malaysia nanti, troopers anti-Syiah, troopers pro-Syiah akan melobi kita semua yang cetek pengetahuan dalam geopolitik. Ini adalah perang mazhab. Menjadikan krisis ketegangan di antara Sunni dan Syiah akan berleluasa. Macam mana saya beritahu pada tuan-tuan. Pada tahun 2022, ada NGO Malaysia yang pergi menghantar bantuan makanan di Yaman. Berita-berita yang dibawa balik, kerana sebahagian daripada orang Yaman yang berada dalam keadaan susah adalah orang Sunni. Tapi berita yang dibawa balik, di mana NGO di Malaysia ni telah menyusun naratif bahawa orang-orang Sunni yang menderita di tanah Yaman ini adalah mangsa pada kekejaman Syiah. Kerana bantuan makanan dihantar di kem-kem Sunni, tak dihantar di kem Syiah, walaupun kebeluran juga besar berlaku dalam kem Syiah. Oleh kerana lamporan yang besar yang dibawa balik di Malaysia dengan mengatakan kemiskinan dan juga penderitaan orang-orang Sunni di Yaman kerana kezaliman orang-orang Syiah, maka tuan-tuan akan melihat suasana yang lebih buruk dan menjadikan perdebatan di media sosial adalah Sunni dan Syiah tanpa mengetahui perang ini ada kaitan dia adalah menekan Amerika untuk menghentikan serangan bertalu-talu yang mereka lancarkan 10 malam berturut-turut. Kalau serangan berlaku lagi pada malam ni, kerana rundingan ini belum lagi ada kata putus, menjadi malam yang ke-11. Manakala peranan Houthi di sini tidaklah dalam istilah yang lain adalah memerangi Arab Saudi, tetapi membantu menekan dunia mendapatkan kekurangan minyak dan harga minyak melambung tinggi bagi membolehkan dunia menekan Amerika Syarikat untuk tidak menekan Iran. Jadi oleh kerana skop yang akan ada di kalangan pentaksub mazhab, dia kata ini adalah pembunuhan yang berlanjut sejak dulu, orang Syiah ini adalah orang yang jahat, orang Sunni adalah mangsa yang tak niaya. Kerana kita tak melihat dalam jalur yang lebih luas bahawa melumpuhkan ekspor Saudi tak ada kena-mengena di antara perang orang Syiah dengan orang Saudi. Dia adalah perang untuk menjadikan dunia terjejas 27%. Kerana 20% minyak datang pada Selat Hormuz, 7% minyak datang daripada Laut Merah. Di mana daripada Selat Hormuz ada 20 juta tong minyak dikeluarkan setiap hari, daripada Laut Merah yang sekarang ni yang akan bakal diserang oleh Houthi mengeluarkan 4.7 juta tong minyak sehari. Jadi bagi mereka yang tak melihat perang ini sebagai perang geografi dan geoekonomi untuk menekan
negara-negara yang memerlukan minyak bila harga minyak melambung tinggi. Sebagai menyalahkan Amerika, kamu memulakan perang ke atas Iran, menjadikan Selat Hormuz yang dulunya kapal selamat masuk, selamat keluar. Kamu menuduh, mula-mula dia tuduh Iran. Adalah serangan ini untuk menjatuhkan kerajaan Iran. Selesai. Yang kedua, serangan tu diubah pula, kata Amerika. Serangan ini adalah untuk menghapuskan nuklear. Sekarang perang adalah perang untuk membuka Selat Hormuz. Padahal Selat Hormuz ni sebelum Amerika serang telah dibuka. 145 kapal boleh keluar dan membawa 20 juta ton minyak sehari. Jadi kita selalu lupa naratif Amerika. Ketika mereka menyerang Iran pada kali pertama bersama dengan Israel pada 28 hari bulan Mac, apa kata mereka? Serangan ini adalah untuk menjatuhkan sebuah rejim diktator pimpinan marhum Ali Khamenei. Bila mereka gagal menjatuhkan Ali Khamenei, mereka menyusun naratif Iran tak boleh ada senjata nuklear. Serang lagi Iran. Kemudian sekarang pula apabila mereka gagal memenuhi ceasefire yang hari ini 35 hari. Sejak ceasefire masuk hari ke-25, dia serang pula Iran kerana Iran menutup pintu Selat Hormuz. Sedangkan punca penutupan pintu Selat Hormuz adalah kamu menyerang Iran. Yang mana dalam serangan yang kamu yakin 10 hari rakyat Iran akan menjatuhkan pemimpin mereka seperti mana kamu lakukan ketika menyerang Iraq pada 2003 tidak berlaku. Kamu pindah naratif. Di mana Amerika mengatakan dia menyerang semua loji-loji nuklear Iran. Sama ada loji-loji ini adalah loji yang mereka sebut sebagai reaktor untuk membangunkan nuklear masa depan. Dengan mencipta naratif, Iran memiliki 60% daripada uranium yang mana dalam tempoh 6 ke 2 tahun, Iran boleh mencapai 90% uranium dan menghasilkan tenaga nuklear. Bila naratif ni kemudiannya tak dipercayai dunia dan kemudian dunia marah kepada Amerika kerana Selat Hormuz minyak tak boleh keluar. Dan sekarang dia kata dia menyerang Iran untuk membuka balik Selat Hormuz. Jadi cerita dia balik, kenapa dulu kamu serang ketika Selat Hormuz telah dibuka? Kamu kata kamu serang untuk menjatuhkan kerajaan dengan harapan bila diserangnya kerajaan ni rakyat jadi marah dengan serangan Amerika, maka kerajaan revolusi Islam pimpinan Ali Khamenei yang kamu gambarkan diktator seperti mana naratif yang kamu bentuk ke atas Saddam dapat dilaksanakan. Bila kerajaan ni tak jatuh dan rakyat bersama dengan kerajaan ni, kerana rakyat marah, kami memang tak menyokong bagi golongan yang tidak menyokong kerajaan, tapi kami bukan mengharap negara kami diserang. Maka dipindahkan pula. Serangan ni adalah untuk menghapuskan 7 atau 8 loji reaktor uranium milik Iran. Bila dia serang-serang kemudiannya benda ini tiada penghujungnya dan Iran menggunakan penutupan Selat Hormuz sebagai cara untuk menekan Amerika dan seluruh negara di dunia dengan mengatakan kamu tak boleh berdiam diri ketika Amerika melaksanakan pembulian. Kamu berdiam diri dan menyokong Amerika dalam perang Iraq. Kamu berdiam diri dan menyokong Amerika dalam perang Afghanistan. Sekarang perang ini menjadi apa yang dipanggil perang strategi baru Iran. Kami membalas kepada seluruh dunia yang membiarkan Amerika bermerajalela dengan kamu semua tidak mendapat minyak apabila kami menutup Selat Hormuz. Jadi apa yang ada di Pakistan ni agak rumit. Satu adalah kerana Iran berada dalam keadaan dia dipaksa bersetuju pada banyak syarat yang ada dalam ni. Ni 14 syarat, tuan-tuan print screen, tuan-tuan baca lah ataupun tuan-tuan boleh cari je. Tengok heading yang print screen, nanti tuan-tuan tengok heading kod yang Arif letak ni 14 point draft memorandum 17 Jun ni tuan-tuan akan boleh tengok. Dengan jelas menunjukkan setiap memorandum ni Amerika yang tak penuhi. Ni setiap memorandum ni Amerika tak penuhi. Di mana Iran tidak pernah melanggar, Amerika yang tidak memenuhi. Dan lebih besar lagi adalah kesan yang kita bimbang adalah sampai ke tahap ini. Hari ini adalah keluaran baru Goldman Sachs, salah satu daripada agensi yang membuat penarafan harga minyak, memberi penarafan yang lebih tinggi. Sebelum ni saya beritahu pada tuan-tuan, JP Morgan mengatakan $100 ke $110 USD bila masuk 1 Oktober. Tapi Goldman Sachs kata akan sampai $120 USD per barrel. Berarti akan meningkat pada kadar hampir 100% daripada harga sebelum perang. Iaitu kira-kira 70 ke $72 USD. Ini yang tuan-tuan kena faham bahawa akhirnya nanti kalau tuan-tuan tak print screen dan saya tak tunjuk, nanti orang pakai video pula. JRA kata harga minyak tak turun. Sebab di Malaysia ni video dan pengetahuan banyak digunakan untuk troll. Jadi orang yang tak follow live, dia follow video troll. Dia pun fikir bahawa dalam dunia ni adalah kisah Zainal Rashid Ahmad. Sedangkan Zainal Rashid Ahmad ZRA stream berkisahkan tentang kesan dan impak kepada penduduk dunia termasuk kita. Yang akan menanggung beban yang mana kesan perang di Selat Hormuz dan kalau merebak sampai ke di Laut Merah, harga minyak mencapai $120 USD. Jadi saya terpaksa pakai kertas ni supaya tuan-tuan potong besok. Kertas ni akan merujuk kepada kefahaman kita semua. Saya tak kisah kena troll, tapi kisahnya bodohnya orang kita apabila membaca troll tanpa melihat bahawa ini bukan kisah seorang peramal harga minyak. Ini adalah kisah bagaimana geopolitik yang sangat organik, yang sangat dinamik berubah daripada masa ke masa tetapi impaknya. Jadi kajian impak yang dibuat sekarang ni adalah kajian impak yang berasaskan kepada penasihat kepada semua pelabur. Goldman Sachs ni berpengaruh sama seperti JP Morgan dan Morgan Chase Bank. Tapi ini adalah yang latest Goldman Sachs keluarkan hari ini.
supaya semua orang faham, sekiranya harga minyak mencapai USD $120, berarti industri akan terhenti kerana kos pengeluaran akan menjadi mahal. Barangan ekspor akan menjadi mahal. Jadi ada dua. Satu adalah di Malaysia kita tak akan mampu lagi menampung subsidi bagi bekalan elektrik pada kadar harga yang sama kerana TNB membekalkan elektrik dalam negara kita berasaskan minyak. Yang kedua, industri penghilangan tak akan membantu kerana kos pengeluaran akan jadi mahal kerana guna tenaga. Dan kenapa berapa lama TNB akan boleh bertahan? Sekiranya kerajaan terpaksa menyara dua subsidi. Satu, subsidi minyak yang kita isi di pam minyak. Yang kedua, subsidi pada bil elektrik yang sampai di rumah. Kerana kedua-dua subsidi ini adalah dua benda yang berkembar. Maka kita di Malaysia akan jadi marah untuk mendesak kerajaan mempertahankan kedua-dua subsidi. Satu adalah subsidi minyak kita pakai dalam bahan bakar kenderaan. Satu lagi subsidi minyak yang kita pakai dalam bahan elektrik di rumah. Dan pada waktu yang sama juga, ada satu ruang yang kerajaan tak boleh kawal, iaitu keengganan dan keperlahanan industri yang tak nak keluarkan produk kerana harga minyak menjadi begitu mahal, kos pengangkutan dan ekspor yang menggunakan kapal menjadi begitu tinggi, berarti banyak industri yang sekarang dah terjejas. Saya balik kepada data yang dikeluarkan oleh Persatuan Penghilang Malaysia. Tuan-tuan boleh Google data yang dikeluarkan oleh Persatuan Penghilang Malaysia pada Mei 2026. Apa kata data Persatuan Penghilang Malaysia? Menurut data Penghilang Malaysia, sejak perang ni berlaku, iaitu pada 28 Mac 2026, belum langkau 28 Februari 2026, belum langkau setahun, 5% daripada syarikat penghilang industri di Malaysia ditutup kerana tak mampu bertahan walaupun perang baru masuk 4 bulan. Ada 28% lagi syarikat akan ditutup kerana aliran tunai syarikat penghilangan ni hanya bertahan pada bulan Julai. Berarti Ogos kalau tak ada ekspor baru, terutama perabot dan barang-barang pembuatan lain daripada Amerika Syarikat yang menjadi janaan utama, ini adalah kesan pada orang Johor. Kerana industri yang membekalkan pembuatan perabot yang menjadi sebahagian daripada ekspor utama kita ke Amerika yang menyediakan puluh ribu peluang pekerjaan ini adalah industri yang berasaskan kepada permintaan Amerika dalam perabot. Selain daripada mereka yang bekerja dalam sektor penghilangan di Pulau Pinang, di Lebah Kelang dan juga di Johor, di mana chip Malaysia ni yang dikeluarkan 28% pembelian chip ni adalah Amerika. Kalaulah harga kapal, minyak kapal menjadi mahal dan pelayaran ke Amerika adalah jauh, Amerika akan menghentikan import daripada Malaysia. Dia akan menghenti, dan ini juga sama kesan akan dialami oleh Nvidia yang berada di sektor chip yang berada di Taiwan, kerana dia juga perlu berlayar jauh untuk sampai ke Amerika, menjadikan permintaan chip di Amerika di seluruh dunia akan merudum dengan begitu teruk. Dan ini adalah jalur-jalur yang di mana orang akan kehilangan pekerjaan. Balik pula kepada dua jalur. Sekiranya kerajaan tak mampu untuk menampung kos TNB, maka dia terpaksa juga bagi subsidi pada TNB, nak kekalkan bil elektrik pada harga yang sama, nak mengekalkan minyak yang tuan-tuan isi dalam kenderaan pada harga yang sama, dikuncupkan lagi bajet daripada kementerian-kementerian yang ada. Sekarang ni bajet kementerian ni kuncup kerana dana yang ada dalam peringkat kementerian terpaksa disalurkan untuk menanggung subsidi minyak kita yang kerajaan letakkan dalam peruntukan belanjawan 2026 hanyalah 16 bilion. Dan sekarang pada harga $100 USD purata, kita akan mencapai 40 bilion ringgit. Tuan-tuan boleh bayang pula berapa banyak pula kerajaan kena keluar kalau dia nak subsidi kan. Kalau harga minyak ni mencapai sekarang $90, dan sudah tentulah TNB tak boleh memikul beban ni, dan saham TNB akan merudum. Kalau dia mencatatkan keuntungannya rendah, pelabur-pelabur dalam saham TNB dalam bursa akan menarik diri kerana tahun kewangan keuntungan subsidi, tahun kewangan keuntungan saham TNB akan merosot, di mana kos operasi membeli minyak tinggi, charge elektrik pada kita adalah sama. Maka TNB akan kehilangan apa yang dipanggil sebagai blue chip values dia di bursa saham, kerana kenaikan harga ini menjadikan pelabur akan menanti dua perkara je. Sama ada harga elektrik dinaikkan supaya margin keuntungan dapat dikekalkan seperti margin modal bila harga minyak naik. Dan kalau kerajaan nak kekalkan kedua-dua subsidi ni, berarti penguncupan bajet kementerian akan berlaku. Orang lagi adalah Khalid bin Sha'an, dulu berpakalan di Jordan, sekarang berpakalan di Qatar. Khalid bin Sha'an pun dah mengucapkan tahniah kepada Khalid Al-Hayah kerana menang walaupun dengan hanya satu undi, iaitu 35 berbalas 34. Berarti Khalid Al-Hayah kini adalah ketua rasmi bagi Biro Politik Hamas, dan Biro Politik Hamas ketuanya adalah ketua seluruh pergerakan Hamas. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, keputusan ini tak menjadi apa-apa kepentingan kerana Hamas yang dulunya mengeluarkan keputusan untuk setuju menarik diri daripada pentadbiran Gaza adalah keputusan yang dibuat oleh Khalid Al-Hayah ketika dia menjadi orang yang diberi mandat untuk berunding bagi pihak Hamas dengan perunding-perunding mereka yang mewakili kepentingan Hamas, iaitu Turki, Mesir dan juga Qatar. Jadi perjanjian yang ada sekarang memanglah dalam modul Khalid Al-Hayah. Tapi perjanjian ni tak boleh bergerak. Hari ni kalau tuan-tuan tengok laporan Al Jazeera, apa respon rakyat Gaza tentang pemilihan Khalid Al-Hayah. Rakyat Gaza kata dia pun tak mau ambil tahu dah.
Yang dia nak tahu sekarang makanannya sampai, mereka hidup dalam keadaan susah, perang ni segera dihentikan, Israel segera berundur. Itu kita tahulah suara kecewa daripada dalam Gaza. Suara harapan kita pula di luar Gaza apabila Hamas dah ada seorang yang boleh membuat kata putus dan lawan politiknya yang kalah secara budiman. Khalid Al-Hayya, Khalid Meshan, dia senior. Khalid Meshan sangat kanan. Khalid Meshan ni pernah menjadi ketua biro politik. Kemuliaan Khalid Meshan ni, dia ni pernah dicuba untuk membunuh. Israel Mossad ni cuba bunuh Khalid Meshan. Tengok video saya dekat garasi bagaimana usaha membunuh Khalid Meshan ni dilancarkan. Khalid Meshan ni dulu ketua nombor 1 Hamas. Baik Khalid Meshan ni orang dia. Bila Hamas perintah saja tebing barat pada tahun 2006, Khalid Meshan ni rasa kedudukan marhum Yahya Sinwar ni agak lemah kerana dia ketua perunding. Marhum ni adalah orang yang menjadi Perdana Menteri Gaza. Maka Khalid Meshan ni kata kepada, ingatlah baiknya Khalid Meshan yang kalah dalam pilihan raya ni, dalam pemilihan Hamas ni. Khalid Meshan bagi jawatan tu kepada Khalid Al-Hayya, kepada Allah. Tu saya kata lain kali jangan bunyi apa semua. Khalid Meshan ni bagi jawatan kepada Ismail Haniyeh. 2006 Ismail Haniyeh dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi Hamas ni seolah-olah ada dua ketua. Siapa nak berunding dengan kepentingan Gaza kena jumpa Perdana Menteri. Orangnya adalah Ismail Haniyeh. Nak berunding tentang Hamas secara antarabangsa kena berunding dengan Khalid Meshan. Maka Khalid Meshan kata kepada Ismail Haniyeh, kamu ambil jawatan dah jadi ketua. Maka Khalid Meshan pernah menyerahkan kedudukan dia sebagai pemimpin Hamas kepada Ismail Haniyeh pada tahun 2006. Kemudian sekarang ni timbullah ada dua pihak dalam Hamas, satu yang bersetuju dengan ceasefire yang sedang dirancang, yang telah berlaku dalam fasa 1, satu lagi tak bersetuju. Proses pemilihan telah dibuat walaupun undinya hanya 35-34, iaitu di mana Khalid Al-Hayya menang hanya dengan satu undi, tapi yang mulianya adalah Khalid Meshan keluarkan statement hari ini bahawa dia menerima dan mengucapkan tahniah kepada Khalid Al-Hayya kerana memenangi jawatan tersebut. Okey, so saya jelaskan supaya tuan-tuan faham untuk tuan-tuan faham hari ini. Itulah keadaan yang berada di Gaza, di mana secara rundingan antarabangsa tak lagi kita melihat perpecahan puak. Sebab tu dulu kan bila saya kata, orang kata bila Hamas pernah berunding, bila Hamas telah bersetuju, marah seorang ustaz kepada saya. Kerana ustaz ni mendengar pandangan dalam Hamas. Sedangkan ketua perunding Hamas yang dipilih pada waktu itu Khalid Al-Hayya. Jadi kita pakai je statement Khalid Al-Hayya sebagai official. Manakala orang-orang lain yang tak official menyatakan mereka tak bersetuju. Kerana kita tak faham hierarki dalam memahami rundingan yang mana Hamas mandatkan kepada Qatar, Turki dan Mesir untuk mewakili kepentingan Hamas, timbullah cerita. Hamas tak pernah bersetuju, Hamas menentang. Kerana saya kata keputusan kita ikut jalur kedudukan. Kerana jalur kedudukan walaupun pada waktu tu ketua yang dipilih untuk mewakili kepentingan Hamas adalah Khalid Al-Hayya, maka kenyataan Khalid Al-Hayya adalah pendirian Hamas. Manakala kenyataan orang-orang lain yang juga berkedudukan dalam Hamas adalah pandangan. Kerana mereka boleh memberi pandangan. Maka dalam video saya dah tegur untuk faham dan supaya kita boleh bagi keterangan yang jelas kepada masyarakat awam, sama ada kita tak suka Hamas runding atau tidak, itu soal kita. Soal maklumat dan faktanya, mereka yang diberi mandat untuk mewakili Hamas dalam berunding bersetuju dalam rundingan ceasefire yang diatur oleh Mesir, Qatar dan juga Turki dengan Amerika untuk membolehkan Gaza ni lalu 3 fasa rundingan. Berarti sekarang dengan establishment, iaitu status quo, di mana walaupun menang tipis, Khalid Al-Hayya boleh meneruskan dasar yang dia bawa, iaitu menggunakan Mesir, Turki dan Qatar bagi memenuhi rundingan fasa-fasa, bagi membolehkan sekiranya perang Iran ni selesai dengan cepat, rundingan akan kembali kepada kedudukan di Gaza. Bagi mereka yang bertanya tentang Mark Burnham yang baru dilantik, Andy Burnham yang baru dilantik sebagai Perdana Menteri British. Salah satu bagi masyarakat British, bagi rakyat Britain, mereka nakkan ekonomi lah. Cuma Andy Burnham ni ada menyebut bahawa kesilapan pertama Keir Starmer adalah dia seperti meraih dan membiarkan Israel melancarkan serangan ke atas Gaza. Kerana British adalah negara yang menubuhkan Israel haram, maka Burnham bila dia naik nanti kata dia akan mengambil langkah yang lebih keras. Dia menentang sebarang bentuk kekejaman yang dilaksanakan ke atas Gaza dan kata dia, di zaman Keir Starmer, mereka ni sama parti buruh. Ingat peralihan Perdana Menteri di Britain bukan pilihan raya. Dia pilihan raya ni parti buruh menang.
Okey, selepas 2 tahun pilihan raya, mereka ada pilihan raya bandar di mana parti buruh kalah pada parti reform. Maka parti menghukum pemimpin mereka iaitu Keir Starmer. Jadi yang beralih Keir Starmer ni hilang keyakinan daripada parti. Manakala parti dia telah memilih orang baru dan orang ni adalah Andy Burnham. Jadi salah satu pilihan Andy Burnham adalah British ataupun United Kingdom akan mengambil langkah yang lebih keras ke atas Israel bagi memastikan perbuatan Israel ke atas Gaza tidak hanya dilihat dan British bersifat berkecuali. Kerana British harus bertanggungjawab kerana penubuhan negara Israel Haram ni dilakukan oleh British pada 1948. Itu saja yang kita tahu. Tapi bagi rakyat British United Kingdom ni, mereka masih melihat apa yang penting dari segi ekonomi. Kerana kemarahan orang sekarang ni tuan-tuan, pilihan raya berlaku di mana pun, government of the day akan kalah. Kerana kemarahan rakyat terhadap ekonomi. Walaupun ada sub isu menceritakan kepimpinan Starmer begitu dan begini, tapi kalahnya parti buruh dalam pilihan raya mayor. Dia ada pilihan raya negara dan dia ada pilihan raya bandar. Pilihan raya negara ni dibuat setiap 4 tahun. Jadi Starmer ni dah menang. Parti dia dah buruh dah menang kerana mereka menggunakan konsep seperti Malaysia. Di mana kerajaan berasaskan parti pilih Perdana Menteri. Dipanggil Westminster. Dan bila ada pilihan raya bandar, by mayor-mayor ni, semua parti baru menang reform. Jadi mereka menyalahkan Perdana Menteri yang ada, maka parti itu sendiri menjatuhkan Perdana Menteri dia. Maka bukanlah lantikan Andy Burnham, bukanlah lantikan pilihan raya. Dia lantikan melalui dalaman. Bila parti buruh membuat perstrukturan semula dengan mengambil kira protes pengundi untuk tidak menyokong calon-calon parti buruh dalam pilihan raya tempatan adalah gambaran rakyat marah dan tidak meyakini kepimpinan Keir Starmer. Itu kedudukan yang ada di United Kingdom. Tapi semua Perdana Menteri naik, dia boleh cakap je, lepas tu dia tak akan buat. Tak ada benda pun banyak yang kita boleh percaya kerana kita tahu kalau besok seorang Perdana Menteri naik di sebuah negara sebesar UK, dia akan lihat pada rakan dagangan dia. Kalau rakan dagang dia adalah Amerika, rakan dagang dia, pelabur dia ditentukan oleh institusi-institusi yang ada kepentingan dengan Israel, dia akan balik. Berarti saya anggap apa saja kata Andy Burnham bahawa dia akan bertindak lebih keras ke atas Israel dan memohon maaf di bawah kepimpinan parti buruh yang selama 2 tahun dipimpin oleh Keir Starmer adalah tidak cukup menjalankan misi kemanusiaan. Ini adalah cakap politik. Kalau namanya ahli politik, kita akan jumpa wajah-wajah yang sama di mana pun mereka berada, sama ada daripada negara maju ataupun daripada negara bukan negara maju. Kerana ahli politik tetap akan bercakap sesuatu yang berasaskan kuasa dan sesuatu yang berasaskan kepada mileage peribadi mereka. Jadi kita tunggulah tindakan yang dia akan lakukan. Sama ada dia akan kenakan sekatan. Kalau setakat sekatan senjata, zaman Keir Starmer dah dibuat. Jadi saya tak fikir langkah yang lebih radikal yang boleh dibuat oleh Andy Burnham adalah sekatan ekonomi. Tak mungkin dia akan boleh buat sekatan ekonomi. Maka kita dengarlah dulu benda ni, anggaplah retorik sehingga sampai sampailah Burnham menunjukkan langkah-langkah yang akan mula dilaksanakan selepas dia mengangkat sumpah. Truk bantuan ke Gaza adalah rendah, tak ada update hari. Tak ada update, jumlah truk bantuan tak ada update. Jadi kita anggap bawah daripada 40 buah. Sebab keadaan di Gaza ni, ratio pengeluaran truk ni dia tak umum hari-hari. Saya jelaskan kepada tuan-tuan. Ini adalah data baru yang tuan-tuan boleh baca dalam Al Jazeera hari ini ataupun Time of Israel. Pada tahun 2011, ketika Israel mula bimbang dengan kempen boycott, divestment dan sanction. Boycott, divestment dan sanction ni diasaskan di Perancis dengan seorang warga Palestin menguasainya. Namanya Omar Barghouti. Dan gerakan BDS ni disokong oleh 150 NGO dunia. NGO dunia termasuk Oxfam yang paling besar dan adalah NGO lain. Kalau tuan-tuan masuk ke dalam Al Jazeera dan tuan-tuan baca laporan, tuan-tuan boleh tengok NGO dunia ni. Yang banyak kan berpekalan di Perancis, yang kemudiannya berpekalan di Sweden, Norway, di Sepanyol dan di United Kingdom. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel adalah pantau 150 NGO ni yang banyak buat fundraising untuk membantu Palestin. Selain mereka ni menekan, mendesak dan juga memulaukan barangan produk Israel dalam kempen BDS, NGO yang sama juga mengutip dana untuk membantu Gaza. 73 daripada NGO ni telah disenarai hitamkan. Mereka tak dibenarkan masuk ke Gaza. Maka saya jelaskan daripada apa yang kita tahu, ni maklumat orang yang pernah hantar bantuan daripada Malaysia, yang mana NGO ni juga disenarai hitamkan. Kebanyakan syarikat-syarikat ni beli barang daripada Turki. Di mana syarikat Turki, kerana Turki ada hubungan perniagaan dengan Israel dan Mesir. Beli terpaksa menyembunyikan identiti mereka kerana kalau barang ni disebut datang daripada Oxfam, dia tak akan dibenarkan masuk. Kalau barang ni datang daripada United Christian Solidarity daripada Norway, dia tak akan dibenarkan masuk kerana pertubuhan-pertubuhan ni disenaraikan 73 yang paling aktif
menentang Israel melalui kempen boycott, divestment dan sanction. Pada waktu yang sama juga, 73 ni bukan saja kempen jangan beli barangan yang ada kaitan dengan syarikat-syarikat yang menyumbang pada Israel. 73 ni juga menyokong dengan menyalurkan bantuan makanan. Maka bantuan mereka ni dihalang daripada masuk ke Gaza. Maka pointed dia sama dengan berlaku pada NGO Malaysia. Yang mana NGO Malaysia ni dia tak boleh aktif. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada NGO Malaysia ni dia tak aktif dengan BDS. Kerana dia takut dia menerima nasib yang sama seperti rakan-rakan mereka yang ada di Eropah. Jadi tuan-tuan, banyak NGO di Malaysia dia tak menjerit jangan beli barangan yang ada kaitan dengan Israel. Sebab dia tak mahu bantuan dia kemudian disekat. Kerana Israel telah menyenaraikan. Pada 2013 saja dah 150 NGO. Saya tak boleh tengok listing tu sama ada NGO Malaysia atau tidak. Cuma kerana Al Jazeera hanya list senarai yang bocor daripada gerakan daripada intelijen Israel. Yang mana inilah NGO yang dipantau dan dah dibenarkan beroperasi dalam misi kemanusiaan. Jadi kebanyakan NGO ni cairkan duit dia. Dia cairkan duit dia kepada syarikat perniagaan yang mendapat kontrak bawa masuk makanan ke dalam Israel, ke dalam Gaza. Jadi ini juga yang dialami dalam fenomena dalam syarikat-syarikat di Malaysia. Sebab tu tuan-tuan tengok kenapa BDS ni tak kuat di kalangan NGO. Sebab NGO ni kalau dia masuk dalam BDS, Israel akan aim. Ini bukan lagi bantuan kemanusiaan. Mereka juga anti Israel. Maka mereka akan disenarai hitamkan. Jadi bila mereka nak hantar bantuan, jadi lebih tinggi kos dia. Kerana satu, mereka terpaksa membayar kepada syarikat komersial yang bawa masuk barang. Mereka bayar, charge dia mungkin jadi 20% kerana menggunakan syarikat yang ada hubungan perniagaan dengan Israel. Tapi tetap dia bantu. Cuma dia syarikat komersial, dia ada kos operasi. Maka barangan ni diserap masuk. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, ini pendedahan baru yang diumumkan yang didedahkan oleh seorang aktivis Israel pro-Palestin. Dia seorang Yahudi, dia pro-Palestin. Tuan-tuan bacalah dalam Al Jazeera. Ada link dia tak? Tuan-tuan klik link, saya tunjuk je. Senang nanti tuan-tuan baca. Tuan-tuan ada banyak masa lapang atau tuan-tuan nak lapangkan masa. Link tu dah keluar. Jadi barulah kita faham kenapa banyak NGO dia terpaksa ada satu wajah, iaitu menggerakkan kemanusiaan. Dan kenapa ni. Nanti tuan-tuan pergi print screen, tuan-tuan terus cari ni dalam Al Jazeera. Okey, dah print screen dah? Semua dah sempat print screen dah? Okey. Berarti tapi dia senaraikan banyak daripada barat. Yang paling besar adalah OFAM lah. OXFAM ini adalah NGO yang berpangkalan di United Kingdom. Dan saya tengok ada beberapa termasuk NGO Kristian daripada Norway yang banyak bantu rakyat Gaza. Iaitu United Christian Norway ni. Dia banyak bantu. Dia pun disenarai hitamkan. Tapi NGO ni itu menjadikan kenapa gerakan BDS ni menjadi perlahan di kalangan NGO di Malaysia. Kerana kalau mereka masuk saja memulaukan barangan Israel, mereka akan dianggap musuh Israel dan mereka tak dibenarkan menghantar makanan masuk ke Gaza. Itu kenapa gerakan BDS di Malaysia menjadi lemah, kerana tak ramai orang nak muncul. Sebab pemain-pemain kempen pro-Palestin ni sama aja kat Malaysia. Inilah yang menghantar misi kemanusiaan. Inilah yang juga menggerakkan kempen kepada tuan-tuan, jangan beli barangan yang ada kaitan dengan kepentingan Israel. Tapi bila Israel mula nak melemahkan gerakan-gerakan ni, kamu diberi satu pilihan je. Kalau kamu nak hantar bantuan, kamu jangan cakap tentang anti produk jangan kamu cakap tentang BDS, boycott, divestment dan sanction. Kalau tidak, nanti kami sindari hitamkan. Jadi maka tu kempen BDS kita lihat menurun secara mendadak kebelakangan ni kerana hanya BDS saja buat kempen BDS. BDS Malaysia saja buat kempen mengenai BDS. Dia tak cukup menerima sokongan daripada NGO kerana NGO ni tak mahu pula dia disenarai hitamkan. Dan misi kemanusiaan dia akan digugat. Jadi kalau tuan-tuan nampak, itulah tanda. Sebab kita pemain-pemain pro-Palestin ni wajah-wajah yang sama. Mereka NGO, mereka lihat rakyat Gaza diserang, dibom dan dibunuh. Mereka hantar makanan. Pada waktu yang sama, mereka juga menyeru. Kenapa bantu ekonomi Israel melalui syarikat-syarikat yang ada kepentingan dengan Israel? Ketika kamu tahu keuntungan tersebut akhirnya ditukar dalam bentuk bom. Dan bom kemudiannya mengebom orang Palestin. Dan kemudian kita kena hantar makanan. Berarti NGO ni terpaksa menghentikan kempen. Jangan sokong sumber ekonomi perang. Supaya Palestin ni tidak dibom dan diserang dengan sumber yang kamu sokong. Dia tak boleh. Dia hanya terpaksa memilih satu wajah je. Maka kekallah mereka sebagai suara, bantulah Gaza, rakyat Gaza lapar. Kenapa itulah kita tengok momentum BDS ni jatuh dengan mendadak. Kerana pemain-pemain ni terpaksa pilih satu topi je. Kalau dia ada topi, dia akan di blacklisted. Begitu juga kalau tuan-tuan tengok di Eropah. Dia terpaksa pecahkan. Aktivis yang menganjurkan bantuan kemanusiaan bergerak dalam NGO bantuan kemanusiaan. Aktivis yang anti-Israel bergerak dalam gerakan politik masyarakat sivil. Sebab tu tuan-tuan tengok gerakan-gerakan yang saya bagi tahu pada tuan-tuan harus faham kenapa GSF ni diboykot. Kerana aktivis GSF ni adalah aktivis anti-Israel. Orang seperti Greta Thunberg, Thiago Avia.
Orang seperti Saif Abu Bushaik. Mereka ni semua anti-Israel. Jadi bila GSF nak bawa makanan, dia tak akan benarkan. Sebab tu dia bom, dia kacau, dia tangkap, dia halang. Berarti tugas dijalankan di kalangan masyarakat dunia adalah dua. Satu, NGO-NGO yang fokus seperti World Central Kitchen. Tonton tengok World Central Kitchen di Amerika Syarikat ni yang dipimpin oleh Jose Andres. Jose Andres tak boleh cakap apa pun tentang Palestin. Tak boleh cakap apa tentang keburukan Israel. Dia diam langsung. Cuma kita tahu je World Central Kitchen ni diasaskan oleh seorang Hispanic Amerika yang sangat sayangkan rakyat Palestin. Dia buka lebih kurang dalam 199 pusat masakan makanan siap. Dan dia ada 22 kilang roti yang dia support melalui dana yang dia perolehi daripada masyarakat antarabangsa dan juga terutama rakyat Amerika yang pro-Palestin. Tapi dia tak boleh keluar kenyataan dia pro-Palestin. Dan dia tak pernah buat sidang media. Hinggalah watak dia ni, siapa nama tadi? Jose Andres ni menjadi rahsia. Google je baru nampak. Sepatah dia tak nak cakap. Sebab dia nak menjaga peranan dia untuk kekal tak terlibat dengan politik supaya dia boleh menyara makan minum rakyat Palestin. Kerana dia lah NGO yang Israel bagi masuk ke Gaza dan beroperasi secara besar. Manakala NGO-NGO yang lain yang menjalankan misi kemanusiaan di Gaza terpaksa mengambil langkah yang sama. Maka itu dia serahkan kepada masyarakat sivil untuk memainkan peranan anti-Israel. Mana-mana masyarakat sivil yang memainkan peranan anti-Israel, sama ada mereka bergerak dalam FFC, Flotilla Coalition, atau mereka bergerak dalam GSF, Global Sumut Flotilla. Mereka tak dibenarkan untuk bergerak ke Israel kerana kamu dianggap musuh, kerana kamu menentang Israel. Kamu membawa pada BDS. Itulah bidang kuasa masyarakat sivil dipindahkan. NGO yang bergerak secara operasi kemanusiaan tak akan buat majlis. Menjemput Tiago, menjemput Grita, menjemput Saif Abu Kasyet bercakap. Kerana nanti platform dia akan dianggap platform anti-Israel. Maka itulah cara pemisahan tanggungjawab dibuat di mana NGO yang menggerakkan bantuan kemanusiaan terpaksa menutup wajah anti-Israel dengan mengekalkan mereka ini kerana misi kemanusiaan. Manakala NGO dan juga tokoh-tokoh yang nak menjadi pencela kepada Israel, penyokong kepada Palestin totok, mereka akan disenarai hitamkan daripada aktif dalam penghantaran makanan. Jadi dengan tuan-tuan print screen, tuan-tuan bacalah story tu, tuan-tuan fahamlah bagaimana Israel melakukannya, bagaimana dia nak melemahkan kempen BDS adalah kerana orang-orang ni terpaksa memilih. Kamu lantang dalam boycott, divestment dan sanction, iaitu menghalang menyokong ekonomi yang pro-Palestin, yang pro-Israel. Kamu tak akan boleh buat kerja kemanusiaan. Kalau kamu nak kekalkan kerja kemanusiaan dengan mendapat permit dan kebenaran untuk masuk, kamu berdiam diri. Maka itulah ada pemisahan di antara dua garis untuk tuan-tuan faham. Mereka yang berjuang untuk memberi makan rakyat Gaza di atas nama misi kemanusiaan terpaksa menarik diri dari terlibat dalam boycott, divestment dan sanction kerana ini dianggap gerakan politik. Bagi mereka yang terlibat dalam gerakan civil politik untuk menentang Israel dari segi negara haram ataupun dari segi jangan bantu ekonomi Israel, mereka akan disenarai hitamkan daripada dibenarkan menghantar bantuan misi kemanusiaan. Kalau tuan-tuan nak faham, Alhamdulillah lah. Itu update hari ini dan tuan-tuan boleh baca kerana pendedahan tu dibuat oleh seorang NGO Israel, dia Yahudi, tapi dia pro-Palestin. Dia dedahkan inilah keadaan yang ada dan kenapa 73 NGO yang terbesar di dunia ni sekarang ni diharamkan menghantar misi kemanusiaan kerana terlibat dalam kempen boycott, divestment dan sanction. Ada soalan lain yang tuan-tuan akan tanya? Tanah di tepi barat dicuri setiap hari. Saya jelaskan kepada tuan-tuan, kita terima kasih kepada Belgium kerana selepas Canada, selepas Canada, Perancis, United Kingdom, Canada, Perancis, United Kingdom, Norway dan juga Spain serta Australia mengharamkan mereka yang terlibat dengan aktiviti perampasan tanah di tebing barat, orangnya, pemimpinnya tak boleh masuk ataupun individu yang tak boleh masuk ke 6 negara ni. Yang kedua, wang yang mereka kutip di negara-negara yang mana ada Yahudi. Di Australia ada Yahudi pro-Israel, di Canada ada Yahudi pro-Israel, di UK ada Yahudi pro-Israel, di Perancis ada dan juga di Sweden ada. Hari ini Norway ada dan hari ini Sweden menjadi negara yang ketujuh. Alhamdulillah, negara-negara barat telah menyedari tentang ancaman yang sedang berleluasa di tebing barat. Mereka mula membekukan semua dana ini keluar pergi kepada pertubuhan yang menjalankan kegiatan perampasan tanah di Israel. Dan kemudian mereka tak membenarkan perampas-perampas tanah daripada Israel ini masuk ke dalam negara mereka. Jadi Sweden menjadi negara yang ketujuh menyertai kempen negara-negara berpengaruh untuk menghalang perampasan tanah di tebing barat. Ini tak berlaku kalangan negara Islam lah, sebab kita dah tak ada hubungan diplomatik dalam membenarkan pasport Israel masuk ke dalam negara kita. Memang orang Israel dalam apa jua keadaan tak boleh masuk. Tapi orang Israel dalam apa jua keadaan boleh masuk ke dalam 7 negara ni. Dan 7 negara ni mula menyita
kutipan derma tak boleh ditransfer duitnya keluar kerana kutipan ini dianggap membantu perampasan tanah. Mereka yang beroperasi dalam gerakan perampasan tanah dan aktivis perampasan tanah pun tak boleh masuk ke dalam 7 buah negara ni. Kalau tuan-tuan bantu saya sekejap, terutama dalam kes Selat Hormuz dan juga Laut Merah. Kalau tuan-tuan kata tadi faham dah, Abang Zainal, tuan-tuan naik je kata faham. Supaya besok saya boleh baiki. Hari ni, sekarang semalam saya dah kata, setiap kali kalau tuan-tuan tak tanya soalan, saya tak marah. Sebab saya anggap tak faham lebih baik. Besok saya kena baiki diri saya. Jelaskan dengan lebih detail, banyakkan lebih gambar, banyakkan lebih foto. Sebab saya pun kadang-kadang nak print RM6 ni pun, bukan saya bergurau pasal kos. Saya nak print banyak, tapi kadang-kadang dia pakai one off. Jadi macam one off ni saya kata Arif, kita print atas kertas 20 sen je lah. Pasal ni one off je kita akan pakai. Dia tak ada nilai panjang. Dia tak ada nilai panjangan. Macam Yemen, Iranian Bag, Houthi say ni, besok dia akan berubah lagi. Dia kita print dia atas kertas murah. Yang ni pun dia tak ada nilai berita yang panjang. Di mana Yemen Houthi ni announce maritime embargo to Arab Saudi. Mereka dah mula nak menyerang kapal-kapal yang lalu. Nanti besok ada benda baru. Yang kemudian kita bagi tahu yang ni juga. Strike kill Hamas commander kan. Esok dia ada berita baru, kita tukar. Bagi benda-benda yang ada ketahanan jangka panjang. Macam ni kita print lah atas kertas berkualiti tinggi. Supaya tiap-tiap hari kita boleh tunjuk map. Supaya tuan-tuan boleh faham map, tuan-tuan boleh faham, oh begini kedudukan dia, ini impak dia. Dipanggil bervideo, bervisual. Yang kemudian macam ni dia akan ada kesan jangka panjang. Di mana jangka naik pada 1 bulan Oktober 2026, maka value dia kita print atas kertas yang lebih berkualiti. Okey, siapa yang dah mula faham mengenai isu Laut Merah tadi, Selat Hormuz? Siapa yang faham tentang Laut Merah, di mana 7% lagi bekalan minyak dunia akan terjejas apabila Houthi, sekiranya rundingan di Pakistan kali ini gagal dan Iran memberi lampu merah kepada Houthi, iaitu pasukan proksi mereka untuk menyerang kapal-kapal Arab Saudi daripada keluar, bagi menjejaskan lagi bekalan minyak dunia, untuk dunia menekan Amerika Syarikat supaya hentikan serangan ke atas Iran bagi menyelesaikan krisis Selat Hormuz dan juga krisis di Bab Al-Mandeb. Tuan-tuan faham, kata faham. Okey, terima kasih. Okey, baik. Sekarang tuan-tuan faham pula tentang kenapa boycott, divestment dan sanction kempen dia di seluruh dunia menjunam dan perlahan. Tuan-tuan dah kata, okey, saat ni dah faham ni, masuk soalan yang seterusnya pula. Kita break sekejap. Okey. Okey, sekarang saya nak tanya tuan-tuan faham mengenai apa yang dibongkarkan oleh NGO Israel Pro-Palestin mengenai sebenarnya Israel telah menghalalkan pengintipan sejak 2011 ke atas semua NGO yang berada dalam BDS. Dan NGO ni 150 disenaraikan hitam kerana mereka terlibat dengan kempen anti kepada syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Israel. Mereka tak dibenarkan berjalan misi kemanusiaan. Maka dunia gerakan pro-Palestin terpecah dua. Siapa yang nak menjalankan misi kemanusiaan, jangan buat BDS kerana nanti kamu akan disekat daripada dibenarkan masuk ke dalam Gaza untuk membantu orang Palestin. Manakala mereka yang menjalankan kempen anti-Israel, termasuk Global Sumut Flotilla, Flotilla Freedom Coalition, mereka tidak boleh menumpukan pula pada bantuan kemanusiaan. Mereka kena menjalankan kempen anti-Israel dan anti negara-negara yang ada kepentingan dengan Israel. Berarti kerana lebih banyak suara ni nak pergi kepada bantuan kemanusiaan, maka suara BDS ni menjadi makin perlahan, termasuk NGO-NGO di Malaysia. Mereka terpaksa memperlahankan suara yang berkaitan dengan BDS dalam isu Linas, dalam isu benda-benda yang kita sebut ada kepentingan dieksport kepada Lockheed Martin. Lockheed Martin mengeluarkan senjata digunakan oleh Israel bom orang Gaza. Ini menjadikan pecah dua, menjadikan akhirnya kerana ramai nak menjalankan bantuan kemanusiaan, maka mereka kurang bersuara dalam isu boycott, divestment dan sanction ataupun kempen anti-Israel, supaya nama mereka tak tertera dalam senarai hitam dan akhirnya mereka hanya boleh bersuara dalam kempen anti-Israel, tapi mereka tak boleh bergerak dalam misi membantu Gaza dalam bentuk misi kemanusiaan. Kalau tuan-tuan dah faham bahagian ni, 3 perkara yang kita cerita hari ni, alhamdulillah tuan-tuan faham. Besok kita detail dan kita perincikan saja. Sebab dalam 150 tu saya nak tengok sama ada NGO Malaysia di senarai hitam kan, kerana ada banyak NGO Malaysia memakai 2 topi. Seperti Cinta Gaza Malaysia, mereka juga memakai topi BDS dengan kuat. Juga mereka memakai topi anti-Israel dengan kuat. Manakala gerakan-gerakan yang lain, macam KSOM, mereka mengekalkan pindiran mereka adalah bantulah Gaza, kerana mereka tak mahu mereka disenarai hitamkan, kerana mereka antara pasukan yang premium yang selalu mendapat keutamaan untuk membawa masuk barangan ke dalam Gaza. Begitu juga Islamic Relief, bukan? Malaysia Relief.
agensi. Mereka juga, Malaysia Relief Agency MRA, mereka juga tak banyak bersuara tentang kempen anti-Israel kerana selepas KSUM, inilah NGO Malaysia yang banyak dapat menghantar bantuan masuk ke Gaza. Manakala NGO-NGO yang mempunyai nilai yang daring. Sebab tu kita tengok bila kita hantarkan sumut darat. Kenapa menjadi rumit 30 truk sumut darat nak masuk? Kerana sumut darat ni digerakkan oleh MAPIM. Dan MAPIM juga selain daripada gerakan kemanusiaan, MAPIM ni kuat dalam menganjurkan demonstrasi. MAPIM ni kuat dalam menganjurkan kempen anti-Israel, semuanya seminar anti-Israel, seminar BDS. Itu juga berlaku pada Cinta Gaza Malaysia. Jadi kita faham kenapa ini berlaku dengan pendedahan yang ada hari ini, barulah kita tahu kenapa rumit bagi setengah bantuan untuk masuk ke dalam Israel melalui NGO, kerana NGO ni disenarai hitamkan. Tapi banyak NGO ni ada banyak cara. Walaupun mereka disenarai hitamkan, mereka boleh senarai putihkan bantuan dengan menyalur kepada, satu adalah sekutu NGO mereka. Mereka hantar pada KSM, mereka hantar pada NGO yang boleh masuk. Sebab di Malaysia ni saya tahu style dia. Ada NGO dia aktif tapi dia tak duit. Dia pergi minta pada NGO yang ada duit. Itu di Malaysia ni bagusnya orang NGO ni. Adalah sebagai contoh bila Sentra nak membuat pendakwaan ke atas Lubnan. Sentra tak ada duit. Dia tak terkenal, dia hanya ada satu je pekerja tetap, Tuan Azri. Yang lain adalah 7-8 lawyer Muslim yang menyampaikan khidmat secara peribadi. Nak buat kempen untuk menyediakan 100 bukti yang telah dipertanggungjawabkan kepada Malaysia. Mereka memerlukan sekitar RM300,000. Sekarang saya kesian, semalam saya bagi ceramah. Tuan Azrin ni pejuang. Orang yang puluh tahun bantu tentang Gaza. Dialah antara lawyer yang menjadi kumpulan penasihat pada kerajaan Afrika Selatan waktu membawa kes ni pergi ke ICJ. Nah sekarang dia sedang membantu untuk membolehkan pendakwaan ke atas keputusan pendakwaan ke atas kerajaan Myanmar kerana membunuh orang Rohingya ni disegerakan. Tapi mereka ni tak terkenal. Jadi tak ramai orang donate duit. Jadi setiap kali mereka ada operasi, Cinta Gaza bagi duit, MAPIM bagi duit, badan-badan lain bagi duit. Satu hari kita nak betulkan nature ni di Malaysia untuk tuan-tuan mula juga. Selain menyokong bantuan kemanusiaan, gerakan-gerakan yang bersifat perundangan. Hendaklah juga kita beri sokongan. Sebagai contoh sekarang, semalam saya jumpa dengan Tuan Azrin. Dia jual pes di depan masjid. Nasib baiklah ketika saya buat ceramah tu ramai orang dekat surau Nurul Hidayah. Jadi saya cuba masukkan chip lepas ni, kita akan kontak mereka, kita tolong jual. Tuan-tuan tu belilah RM10 je. Di mana tuan-tuan dapat pakai patch Gaza sebagai tanda tuan-tuan menyokong apa saja usaha yang saudara boleh pakai patch Kafiah Palestin kecil je, RM10 tuan-tuan beli dan tuan-tuan menyokong usaha mereka. Kami akan beli tunai daripada mereka so mereka ada duit cepat untuk menjalankan dua kerja. Sekarang malam saya jumpa mereka di masjid di surau Nurul Hidayah. Mereka kata jalan yang paling cepat nak hilangkan masalah Rohingya di Malaysia ni adalah kena tekan ICJ yang telah pun selesai perbicaraan mengenai genocide di Myanmar. Genocide di Myanmar ni pada OIC, persidangan OIC 2019. 57 negara OIC bagi dekat Gambia. Gambia yang akan proceed kes ni di ICJ. Maka di ICJ Gambia bawa proceed ni. Kes ni, kes Rohingya dibunuh sebagai genocide. Gaza Gambia buka dan berjaya dapat perintah sementara. Di mana ICJ memerintahkan secara sementara kepada kerajaan Myanmar pada waktu itu, kerajaan demokrasi yang belum diguling dan juga junta tentera. Jangan bunuh orang Islam di Myanmar kerana terbukti kamu melakukan genocide. Jadi perbicaraan ni jantan panjang, jalan panjang hinggalah ada kes di mana bukti-bukti yang dikemukakan oleh Gambia dengan sokongan peguam-peguam pro Rohingya di seluruh dunia berjaya membuktikan orang Rohingya dibunuh secara genocide. Perkataan yang digunakan genocide. Maka telah ada bukti, maka Januari 2026 kerajaan Myanmar diminta membela diri. Dia samalah bila kamu dituduh dan dipati bersalah, kamu kena bela diri. Jadi bila kerajaan Myanmar bela diri daripada Januari, keputusannya patut keluar dah bulan Jun tapi ditangguhkan lagi. Sekarang ni kita sedang mendesak untuk membolehkan keputusan dikeluarkan cepat. Kerana kita kata di dalam negara kita ada tekanan. Di mana orang Rohingya telah menjadi mangsa kebencian, mangsa ugutan dan mungkin mangsa kepada tindakan fizikal kalau tak dapat dikawal. Jadi kita terpaksa hantar satu memorandum. Nak usahakan memorandum ni katanya esok baru dia orang panggil saya untuk datang. Kita terpaksa bina collaboration sesama rakan-rakan. Jadi pihak ni panggil saya dapat jemputan. Tapi cuma besok kita nak sahkan di mana kita jumpa. Sebab memorandum ni kita nak minta adalah satu, macam mana cara dia sekarang. Kalau cara dia kita kena hantar wakil kita pergi The Hague. Berarti pasokan sentra kena pergi The Hague. Bagi tahu kata keadaan di Malaysia dah kritikal. 126,000 orang Rohingya yang menjadi pelarian di Malaysia ini telah menjadi mangsa kebencian rakyat Malaysia. Telah menjadi beban kepada rakyat Malaysia. Kalau kamu lambat mengeluarkan keputusan dan orang Rohingya tak lalu proses untuk dihantar pulang, kami bimbang akan berlaku tekanan yang lebih besar secara emosi dan secara mental kepada 126,000 rakyat Rohingya yang ada di Malaysia. Kerana keputusannya tak ada.
Kalau lah besok coalition kita perlukan benda ni, saya akan raih dana untuk membolehkan program-program ni terbang. Kali inilah jalan. Kalau daripada kita biar, kita duk pergi menari, kita duk pergi menari, kita duk pergi bagi orang tambah benci tapi kita tak ada solusi, tak akan selesai. Kita pergi cekak kanak-kanak, kita pergi kacau segala benda, tak akan menyelesaikan masalah. Kalau inilah penyelesaiannya, kita kata berapa ribu untuk membolehkan 3 wakil daripada Malaysia menyediakan bukti. Ambil video-video ancaman, ambil video-video tekanan, ambil keadaan anak-anak Rohingya yang ada di Malaysia yang terancam. Sekarang kita bawa dan tunjuk kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa, kamu kena cepatkan keputusan. Sebab di Malaysia ni dia hanya tinggal bom je nak meletup. Kalau letup bom, kami akan menanggung masalah di mana orang Rohingya dianggap genosid di Myanmar dan di Malaysia dia menjadi bangsa pembantaian. Imej negara kami jatuh, kedudukan kami dalam ranking hak asasi manusia jatuh, kami sebuah negara kemanusiaan yang kemudiannya dijatuhkan taraf dia dan menjadikan perniagaan kami. Kerana kalau kita jatuh di bawah negara yang dianggap melaksanakan perkara-perkara yang bertentangan dengan konvensyen kemanusiaan, kita boleh jatuh grade 3. Dalam grade 3 ni, dijatuhkan dalam negara grade 3, banyak negara akan boykot barangan ekonomi kita. Ni kita kena jaga, kita duk ingat seronoknya. Tampak seronok menyeru kebencian. Sekiranya kes ni kemudian dibawa dan kebencian itu dikatakan wujud di Malaysia, kita punya standard sebagai negara kemanusiaan diturunkan. Bila diturunkan, kita akan mengambil rasa malu di kalangan masyarakat antarabangsa di mana tindak balas mereka adalah kepada ekonomi kita. Jadi kalau kita rasa dalam pertemuan besok kami akan anjurkan, kalau kita rasa kena pergilah dan sediakan bukti. Video-video ancaman ke atas orang Rohingya pun banyak yang ada di TikTok kita download, kita hantar dan kita katalah kepada mahkamah di The Hague. Ini keadaan yang berlaku di Malaysia. Kerana kamu lewat 6 tahun perbicaraan dan orang Malaysia kami bimbang, kemudiannya akan menjadi apa yang dipanggil Myanmar 2. Yang mana mereka yang di Myanmar, mereka telah pun membuat genosid. Di Malaysia kami membuat apa yang dipanggil genosid mental, menjadikan rasa takut, genosid emosi, membunuh perasaan mereka untuk masa selamat berada dalam negara ni. Jadi keluarkanlah keputusan dengan cepat. Kerana keputusan ni ada 3 perkara. Dalam tuntutan Gambia ni ada 3 perkara. Pertama, Gambia kata reinstate. Gambia minta dalam pendakwaan. Kalau menang pendakwaan ni reinstate. Berarti Myanmar kena terima semula pelarian Rohingya yang lari meninggalkan negara tersebut dalam tempoh genosid 2012 sampailah sekarang. Dia kena terima semula. Termasuk 126,000 yang ada di Malaysia dan 1.2 juta orang yang berada di Bangladesh dan diaspora Myanmar yang merebak. 500,000 orang berada di tanah Arab dan lebih kurang 30,000 orang berada di Thailand. Dia kena terima reinstate. Yang kedua, keputusan yang dituntut oleh Gambia dalam pendakwaan ini adalah zon hijau, iaitu memastikan semua yang nak balik ni selamat. Berarti kalau benda ni dibuat, boleh dibawa ke United Nations Security Council, Majlis Keselamatan, untuk menubuhkan pasukan pengaman PBB. Yang mana PBB ni akan masuk dan berada dalam garis hijau untuk membolehkan orang Myanmar balik daripada laluan mana untuk sampai balik di Rakhine ataupun di Arakan. Yang ketiga, pasukan pengaman ni kena ada kekal hingga ada jaminan mereka selamat. Jadi seperti Kosovo merdeka daripada Kosovo merdekakan daripada Serbia, sampai sekarang NATO duduk. 2008 PBB bagi mandat pada NATO. NATO duduk di situ sampai sekarang 2026 tak keluar-keluar kerana belum terjamin selamat. Orang-orang Islam di Kosovo, kalaulah NATO keluar, tak ada jaminan Serbia tak serang mereka. Kerana kedudukan ketenteraan mereka kecil, saiz ekonomi mereka kecil, pertumbuhan ketenteraan mereka kecil. Maka NATO letak di Mitrovica, sempadan di antara Serbia dan juga Kosovo sebagai pelindungan. Berarti benda-benda ini pernah digazet dan pernah dibuat. Jadi ini saya jelaskan kepada tuan-tuan. Sekiranya inilah jalan keluar yang kita ada, kita pilihlah jalan keluar yang saya selalu bagi tahu pada tuan-tuan. Kita boleh marah, cari keteraturan. Kita boleh rasa terancam, tapi cari keteraturan. Di mana tertib kita orang berbangsa dan orang beragama. Orang berbangsa ni tak apa tuan-tuan. Semua bangsa dalam dunia ni berbangsa. Tetapi orang yang beragama. Dan agama ini adalah agama yang menjamin tata tertib keteraturan kita di dunia dan di akhirat. Kita nak buatlah keteraturan dia. Jadi kalau besok keputusannya demikian, tuan-tuan supportlah bila kami raise fund untuk membolehkan. Satu adalah pengumpulan bukti orang-orang Rohingya berada di Malaysia dalam keadaan terancam. Yang kedua, bukti ini akan dibawa oleh wakil kita pergi ke The Hague untuk diserahkan kepada The Hague, minta penghakiman ke atas kes Rohingya jangan ditangguh lagi. Penghakiman ini mesti keluar cepat kerana kedudukan orang Rohingya di bawah-bawah diaspora dia menjadi negara pelarian telah diancam oleh penduduk tempatan yang tak selesa dengan kehadiran mereka. Kita memang tak selesa dengan kehadiran mereka. Tapi kita tak boleh dengan mengatakan menyeru kebencian akan selesai masalah. Apa kita nak buat sang? Kita pukul. Kita halau, kita pijak. Yang bagi dia makan, lepas tu mayat-mayat dia semua mati kerana kebeluran, kita nak tanam. Tak boleh. Solusi dia adalah mencari jalan yang ikut keteraturan. Iaitu perkara yang boleh dilaksanakan dengan mengatakan memang kita marah secara ekonomi yang ada impak kepada kita. Tetapi menyelesaikan secara keteraturan. Menunjukkan bahawa orang ini dia beragama Islam dan Islam telah menjadikan dia orang yang berakal.
Berarti orang ini sedang menghadapi masalah. Dan mereka adalah orang-orang yang berakal. Dan akal mereka dibentuk oleh agama mereka, yakni Islam. Senang supaya kita taklah menjadilah kata, apa jadi masalah ni, orang Islam lari ke negara dia, orang Islam juga yang bubuh orang Islam ni. Dunia barat akan merasa pening kepala. Kerana orang Rohingya ni pernah juga lari ke negara lain. Orang-orang Islam yang lari daripada Syria pergi ke Eropah. Orang Eropah tak buat mereka begini. Maka nak menjaga sasiah bangsa kita ni, supaya dilihat berbangsa dan bangsa ini berpandukan kepada agama. Maka carilah jalan penyelesaian yang ada ketertiban dia. Jadi itulah saya bagi tahu, kalau besok kerana Tuan Nadir jemput saya tadi, saya dah kata setuju. Kita putuskan tempat kecil, kita kata now kita nak solution, tak usah meeting di tempat yang complicated. Kalau setuju jumpa di kedai kopi, solution dia apa, kita nak hantar semua rakaman keadaan yang ada, dan bukti-bukti ni kita nak minta peguam-peguam tempatan sediakan. Dengan bukti ni kita bawa pergi ke The Hague, kita serahkan daftar pada The Hague. Kalau biar lagi ni masalah, kerana Rohingya ni dah jadi masalah besar di Malaysia. Kalau mahkamah The Hague tak putuskan dengan cepat, dah 6 tahun perbicaraan, kita bimbang. Ancaman ke atas mental dan juga emosi orang-orang yang menjadi pelarian ni terjejah dengan teruk. Dia di ICJ, Mahkamah Keadilan Antarabangsa di bawah PBB. Ya, dia base di The Hague. Ini bukan ICC ya. Kes ni baru di peringkat ICJ. Ya, esok lah. Jangka pukul 2 petang. Kita pun tak nak meeting lama-lama. 15 minit je, tak payah menari dalam meeting ni. Tak payah pakai kain plakat apa semua. Meeting ni duduk, bawa sifat